Assalamualaikum. Mercedes-Benz E250 AMG Original Facelift untuk dijual. So abang boleh tengok ya, ini model facelift original, bukan convert dah. Harga yang saya nak jual cukup murah, hanya 59,000 sahaja. Okey, yang ini 2.0 liter automatic. Petrol bang bukan diesel. So abang boleh tengok kereta ni muka depan facelift, grill AMG, lampu facelift, bumper facelift dan sport rim pun facelift. So kereta memang cukup cantik, macam baru lagi bang So body kereta ni pun tak ada kemek, tak ada karat, cat original dari kilang Mercedes-Benz. Inilah kereta bang. So abang tengok masa baru harga kereta ni bukan 100,000, bukan 200,000. Harga kereta ni 300,000 lebih punya barang. Sekarang saya nak jual hanya 59,000 sahaja. So abang tengok dia beli owner ni pun. Okey, cycle and garage. So yang ini E250 bukan E200. So kereta mantap sangat. Lampu pun cantik, semua cantik bang Bahagian interior abang tengok sendiri. Wow, mantap bang, mantap sangat-sangat. Steering 3 batang, steering AMG. So dashboard semua warna hitam. Yang ini warna 2 tone. Dia nampak mewah, nampak sport, nampak cantik. Leather seat pun masih cantik lagi. Okey, yang mahal dekat kereta ni, abang kena tahu, yang ini ada pedal shift, steering AMG, ada panoramic roof. Okey, cermin ni boleh buka bang, sunroof So full cermin. Abang tengok ni full cermin. Untung sangat-sangat bang. Barang cantik macam ini, berbaloi sangat-sangat. Harga hanya 59,000. Abang dah boleh ambil Mercedes E-Class E250 AMG. So macam mana? Kalau abang ada bajet, abang datang kedai, boleh beli. Harga murah. Kalau abang nak Mercedes E250, tak nak yang facelift, okey, bukan yang AMG, saya ada harga bawah 50k saja. Okey, ada kat depan sana. Abang nampak tak bang? Yang warna silver. Okey. Yang ini kita nak jual harga 49 saja. Yang warna grey nombor 8513, harga 59,000. Kalau abang tambah sikit, abang dah boleh ambil model baru Mercedes-Benz CLA AMG. Yang ini saya nak jual harga 79,000 sahaja. Okey, so yang mana nak tengok full review kereta ni ataupun kita nak review, boleh komen dekat bawah. Saya akan review. Assalamualaikum.